Pernah terfikir untuk berhenti daripada menjalani rawatan kemoterapi akibat masalah kewangan? Itu luahan seorang pesakit kanser payudara tahap 4, Minah Alam, 64 tahun, setelah dia hilang punca mata pencarian kerana berhenti kerja selepas dia disahkan menghidap penyakit tersebut pada Oktober 2020. Sebelum ini, Minah hanya bekerja sebagai kerani awam. Penghalang buat seorang gadis dari Padang Terap Kedah untuk mencari rezeki bagi menampung kos rawatan kansernya. Sejak diberhentikan kerja kerana Sri mengambil cuti, Siti Nur Ain Rosli 20 tahun nekat berniaga nasi lemak kerana tidak mahu bergantung harap kepada ibu bapanya semata-mata. Sebaik mengetahui dirinya menghidap leukemia pada Januari lalu, Siti Nur Ain nekat melawan penyakit dan tidak mahu terus bersedih atas ujian yang menimpa dirinya. Dia yang sebelum RM7,000 untuk 7 hari. 6 hari. RM87,000. Wow. You kasih cucuk air, kasih macam-macam sama air seksa, RM87,000 kah? Ayuh, ini apa punya penyakit ini?